Saudara, Kesultanan Melayu Kedah Lama tercatat dalam sejarah sebagai sebuah empayar yang gagah di zaman kegemilangannya. Selain dihormati Kerajaan Melayu Lama, Kedah turut dicemburui atas kemakmurannya. Kesan dan warisan kegemilangan Melayu ini menjadi jejak seterusnya konvoi jejak warisan Jawi di Thailand. Wartawan Awaldin Rani adalah laporannya. Selepas menjejaki waris keturunan Tengku Kudin daripada Kesultanan Kedah Lama dan melihat adat dan budaya Melayu di Satun, konvoi jejak warisan Jawi meneruskan misi penyelidikan sehingga ke wilayah Segenting Kera. Di hari kedua ekspedisi, konvoi sempat singgah di sebuah masjid lama dalam daerah Takwa Park. Sumbangan berupa makanan, pakaian dan wang zakat turut disampaikan kepada wakil penduduk. Konvoi kemudian meneruskan perjalanan menuju ke Muang Keluang, iaitu satu lagi kawasan penempatan Melayu di wilayah Ranong. Sebahagian penduduk di sini turut mempunyai pertalian persaudaraan dengan waris Masuri yang sebahagian besar kini bermastautin di Phuket. ชาติไทยอิสลามแต่สัญชาติไทยแต่ว่าถ้าเป็นมาลายูเนี่ยคนอิสลามแต่ว่าคนสามจังหวัดเนี่ยบางคนก็สัญชาติมาลายูเหมือนกันค่ะ Dia kata kat sini lagi aman berbanding dengan 3 wilayah sana. Dia kata memang, tapi dia anggap dia orang Melayu bangsa Thai. Dia tak anggap dia bangsa Melayu. Dia masih pegang pada budaya Thai. Dia kuat pada warga negara. Selepas meredah perjalanan sejauh 700 km, konvoi akhirnya tiba di Kera Isthmus yang terletak 67 km dari bandar pelabuhan Ranong. Di kawasan ini terdapat batu tanda yang mengesahkan sempadan asal Semenanjung Melayu yang sebenarnya bermula di Segenting Kera. Ia menjadi bukti Semenanjung Melayu sebenarnya menganjur sehingga 800 km dari sempadan Malaysia Thai sekarang. Dikenali sebagai Kokot Kra di kalangan penduduk Thai, monumen ini asalnya dibina kerajaan Perancis sekitar abad ke-17 sebagai kawasan bersejarah 3 negara lama iaitu Burma, Siam dan Semenanjung Melayu. Tempat ni, batu tanda ni, di kawasan ini ada satu sejarah dulu dan telah digambarkan melalui monumen di sini bahawa dulu semasa pemerintahan Sultan Sulaiman, seorang sultan daripada Lego, dia cuba nak pisahkan atau membuat satu terusan daripada barat sehingga ke timur, dan inilah kawasan orang kata Segenting Kera yang paling sempit sekali, hanya dalam 50 km. Jadi teknologi ketika itu menggunakan teknologi gajah, cuba nak buat satu terusan. Sebagai kawasan pelabuhan dan terletak bersebelahan Sungai Kera serta menjadi kawasan laluan pedagang, Semenanjung ini menjadi rebutan 3 negara terbabit. Kawasan ini kini menjadi sebahagian tarikan pelancong di wilayah Ranong, Thailand. Para peserta konvoi ekspedisi jelajah warisan Jawi 2 akan meneruskan ekspedisi ini menuju ke Kemboja, di mana selepas ini dari Chompon kami akan singgah di area Pratek sebelum memasuki Kemboja pada keesokan harinya. Siri keempat membawa laporan misi konvoi jejak warisan Jawi di bumi Kemboja yang penuh dengan fakta dan kesan sejarah